Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membincangkan berkenaan dengan mukjizat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala dia menurunkan Al-Quran dan dia menjaganya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kami menjaganya. Satu daripada mukjizat yang saya nak ceritakan, yang saya nak kongsi bersama dengan tuan-tuan pada hari ini. Tuan-tuan kena dapatkan sebuah Al-Quran terjemahan. Letak di depan. Letak di tempat kita tidur, di mana-mana, tempat yang bersih. Bila kita menghadapi satu persoalan, contohnya kita bermimpi malam, kita tak tahu makna dia, nak tanya orang, orang tak tahu, kita kita tak tahu macam mana nak buat. Mudah saja, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita selawat 3 kali, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kita buka Quran tu, kita tengok ayat mana-mana, ayat yang dalam tulisan Arab tu, lepas tu kita baca dia punya makna dia. Kita akan dapat clue berkenaan dengan apa yang kita mimpi. Kemudian dalam kehidupan harian, kita nak membuat keputusan, kita nak balik kampung ke kita tak balik, kan? Lepas tu kita baca Bismillah, lepas tu kita baca Fatihah sekali, lepas tu kita baca selawat 3 kali. Lepas tu kita mohon pada Allah, ya Allah Tuhanku, aku nak balik kampung ke tak balik ke? Kalau kau balik macam mana? Kan? Lepas tu kita buka Quran, lepas tu kita baca, kita tengok kat mana-mana yang kita berkenan di hati, yang dalam tulisan Arab tu. Jangan tengok dalam tulisan Rumi tu, tulisan Melayu tu. Kita tengok dalam tulisan Arab tu. Kita tengok dalam Arab, lepas tu kita baca terjemahan dia. Bila kita baca terjemahan tu, kita akan dapat clue sama ada kita boleh balik ataupun tak balik. Kan? Kemudian kita ada lagi mukjizat lain kita nak gunakan. Ini bagi kegunaan kita lah, kan? Tapi kalau yang alim-alim ulama, mereka guna Quran tu mereka lihat dari segi tafsirnya, dari segi, kalau ahli balaghah dia tengok dari segi susunan ayat dia, kalau ahli tafsir mereka tengok daripada penafsiran dia, kemudian kalau ahli hukum dia tengok daripada hukum dia. Ini untuk kita, untuk kita, kan? Katalah kita ni masak selalu tak sedap, mak mentua selalu marah. Kenapa? Masakan tak sedap. Jadi macam mana cara dia nak bagi sedap? Mudah saja. Kita ambil Quran, letak kat depan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Fatihah sekali, selawat 3 kali, kita mohon pada Allah, ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku satu ayat daripada Al-Quran ini untuk aku baca supaya sedap masakan aku. Mudah saja. Itu kita buka, kita tengok ayat mana, lepas kita ambil ayat tu, kita salin dia ataupun kita photostat dia, kita letak dekat tempat kita masak. Bila kita nak masak, kita baca ayat tu, insya-Allah masakan kita jadi sedap. Pasal apa yang masakan jadi tak sedap? Kadang-kadang kita nak cuai, bubuh garam terlebih lah, gula terlebih lah. Kalau buah gula banyak, jadi kecil manis. Kalau buah garam sikit, dah tak sedap. Kesalahan kita lah. Tapi bila kita baca saja ayat tadi, Allah Ta'ala akan bimbing kita supaya kita masak lebih sedap. Kan? Begitu juga kita nak buat keputusan, apa-apa keputusan, kan? Kita tak tahu nak buat, kita buka Quran, baca Fatihah sekali, lepas tu baca selawat, kita buka. Lepas tu kita tengok dia punya clue dia, kan? Tapi satu soalan sekali buka aja, jangan buka banyak-banyak kali. Kalau buka banyak-banyak kali, dia jadi gelong, kan? Dia jadi tak betul, ya? Dia kita sekali je, jangan banyak-banyak kali. Kalau macam banyak kali, macam kita tak percaya pula. Allah Ta'ala dah bagi clue kat kita, kan? Jadi kita kena percayalah, yang buka Quran tu siapa dia? Kan? Siapa yang menggerakkan tangan kita? Mestilah Allah. Kalau kita boleh bergerakkan tangan kita sendiri, kan? Tak adalah orang lumpuh atas dunia ni, kan? Pasal apa dia lumpuh? Sebab Allah Ta'ala tak bagi bergerak, kan? Dah macam-macam dah orang buat, doktor buat begini nak bagi, tapi lumpuh juga.
Kan? Sebab apa? Sebab Allah nak bagi lupa. Kan? Macam kita kan? Apa dia, macam kita punya nak menggerakkan tangan kita nak buka Al-Quran tu kan. Itu semua Allah Ta'ala yang bagi gerakan melalui malaikat dia kan. Boleh malaikat tu, Allah Ta'ala perintahkan malaikat, so malaikat gerakkan tangan kita, bergeraklah kita, boleh buka Quran, lepas tu boleh baca pula tu kan. Jadi kita boleh guna pada semua. Misalnya kata anak kita ni malas sangat belajar kan, kita nak buat macam mana? Macam mana ni Allah nak bagi dia terang hati? Jadi baca Fatihah sekali, kemudian baca selawat 3 kali. Ya Allah Tuhanku, tunjuklah ayat yang mana yang digunakan untuk aku nak buat ubat pada anak aku ni, supaya mereka rajin belajar, supaya tegang hati dia. Kita pun buka Quran tu, bahkan kita tengok ayat mana-mana yang kita berasa berkenan, kita ambil ayat tu, kita putus set kan. Kita putus set tu, kita potong-potong, kita taruh dalam botol air. Kita taruh dalam botol air, kita buat air, kita buat minum kan, buat minum, insya-Allah hati dia jadi terang. Itu. Jadi itu yang dipanggil mukjizat Al-Quran sepanjang zaman. Nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka tidak meninggalkan mukjizat, melainkan Nabi Muhammad saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang meninggalkan mukjizat, iaitu Al-Quran. Sampai sekarang ni kita boleh guna ayat Quran untuk kita amalkan, dan kita di samping itu kita boleh gunakan ayat-ayat Al-Quran ini untuk perubatan. Untuk perubatan. Jadi Al-Quran itu boleh digunakan untuk buat ubat-ubatan. Dan Al-Quran juga kita boleh jadikan dia clue untuk mendapatkan sesuatu indikator. Nak dapatkan satu alamat lah kan. Katalah kan, kita ni jatuh cinta lah pada seorang kan, nak buat pasangan hidup. Jadi kita tak tahu sama ada kita nak terima dia ke tak terima dia. Kita baca Fatihah, baca solat 3 kali, buka Quran, ya Allah itu tunjuklah aku, adakah orang ni sesuai jadi pasangan hidup aku. Kita buka Quran, kita baca Quran. Dia ada bagi clue kat situ. Jadi kita buat keputusan lah. Daripada clue tadi, kita boleh buat keputusan sama ada kita nak terima dia sebagai pasangan hidup kita atau tidak. Jadi itu terserahlah kepada tuan-tuan untuk mempraktikkan antara mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Jadi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap itu dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.